Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tabi'ina wa syu'alaina min qala'ina wa hidayah. Rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Okey, semua boleh duduk. Okey, sebelum kita nak belajar hari ni, hari ni ramai pula mari kelas awak kan? Apa? Tak ada mahal? Semua datang. Mana ketua? Berapa orang tak hadir? 3. Okey. Saya dah buat 4 sahaja sebab biasa kelas awak 4 je kumpulan. 5. Awak kena pandai-pandai bahagi 5 orang ni. Nak duduk sini sikit, sana sikit. Yang 3 orang perempuan, sana sikit, sana sikit. Dah ramai situ, semua pergi sana. 3 orang. Okey, semua dengar. Sebelum nak belajar, sekarang ni apa yang saya pegang? Apa yang saya pegang? Puzzle. Satu kumpulan akan dapat satu puzzle dengan satu kertas. Ya, saya bagi masa 5 minit sahaja. Boleh tak? Boleh tak? Okey, 5 minit sahaja. Yang kumpulan dah siap, angkat tangan je. Tak nak bising-bising. Kumpulan yang bising tidak akan dapat hadiah. Boleh? InsyaAllah. Jelas? Okey, boleh bergerak daripada sekarang. Duduk dalam kumpulan awak. Duduk dalam kumpulan awak, cepat. Cepat. Okey, ketua kumpulan boleh datang ambil dulu. Awak nak duduk kat mana? Nak duduk mana awak? Dah ni? Ni sini. Sabar. Kumpulan sana? Kumpulan awak mana? Tu. Dia tak mau, dia tak nak dekat awak. Tak ada kumpulan awak. Mari sini. Ya, sebab tu saya cakap 2 lelaki. Macam mana? Sini, situ. Dah awak ni. Ni siang suruh dia tak ada orang. Ya ada orang. Kita sikit orang. Ni lah meja banyak. Jangan bagi sini. Jangan. Astagfirullahaladzim. Mari sini Aida. Awak tak bergerak, saya gerak ke awak. Mari sini. Kita kena gerak. Aida dengan ni bangun duduk sini. Duduk tepi tu, tepi Irfan. Pergi. Senang je. Awak pergi sini sana. Awak nak dekat mana? Pergi duduk mana-mana. Berat sangat dia punya nak bangun tu. Dia ni ada banyak. Jadi awak kena pandai. Kena semua tolong buka. Okey. Benda tu banyak. Memang kena buka ramai-ramai. Okey, 5 minit sahaja. Bermula daripada sekarang. Kalau bising, tolak markah.
Wamri sedap makali. Oh, siap ni. Ini apa? Ada nak ada saya ada. Bising tolak markah. Kumpulan yang dah siap, angkat tangan sahaja. Saya pergi lihat doa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa bergerak. Siap tolak markah kalau bising. Walaupun siap. Jom tu ya. Awak kena bekerjasama untuk cabut belakang dia. Walaupun ramai, tapi kalau tak function lambat juga. Yang ni siapa tolong buka? Siapa tolong buka? Tolonglah buka. Ni tolong tengok aje. Jangan sentuh saya punya barang. Ada 3 minit sahaja lagi. Belum ada kumpulan yang berjaya, siapkan. 2 minit saja ni. Satu minit 50 saat lagi dia nak masuk kepala. Masuk kepala. Dia bersihkan ikut rambut dia. Belum ada yang berjaya. Cepat sikit lagi.
Go. 1 minit lagi. Kita tengok kumpulan yang dah. Okey, bagus. Satu lagi cepat. Dah. Okey, yang sudah duduk seorang tolong ke depan untuk tampal. Seorang ke depan untuk tampal. Awak gambar apa? Dah, okey, tampal ke depan. Basuh kepala, sekejap. Yang ketiga. Okey, bagus kumpulan 1. Next. Awak gambar apa? Muka yang pertama. Awak yang apa? Kaki last. Cepat, seorang lagi. Satu kumpulan lagi. Satu saat habis masa. Aku menang. Kenapa? Aku menang. Itu nombor 1 pula nombor 1. Menang. Aku yang aku menang. Gebe. Gebe lagi. Okey, tahniah kepada yang siap cukup masa. Okey, tak payah bergaduh. Sekarang ni daripada gambar yang awak dah susun sama-sama, agak-agak awak nak belajar pasal apa? Wuduk. Ini gambar apa yang pertama ni? Membasuh muka. Kumpulan berapa ni? Kumpulan? Okey, kumpulan 2 buat. Ini gambar apa? Basuh tangan hingga siku. Ini kumpulan yang ke-3. Okey, ini kepala. Ini kumpulan berapa ni? Kumpulan 1. 1 kan? Okey. Yang last sekali kumpulan berapa ni? Kumpulan 4. Gambar apa? Basuh kaki. Okey. Awak cakap tajuk apa? Wuduk. Tapi tajuk penuhnya apa? Wuduk dan syarat kesempurnaan. Ya, wuduk dan syarat kesempurnaan. Wuduk dan syarat kesempurnaan. Okey, sebelum tu saya kena bagi tahu awak dulu. Jangan letak untuk molek. Okey, hari ini awak akan belajar maksud, hukum, dalil serta rukun-rukun berwuduk. Duduk semua molek. Duduk elok-elok. Yang kedua, awak akan menyenaraikan perkara sunat dan makruh. Sunat dan makruh semasa berwuduk. Dan yang ketiga, awak akan belajar perkara yang membatalkan wuduk. Ini objektif dia. Bila awak dah berjaya belajar, awak akan dapat faham semua ni. Kalau untuk perkara makruh dengan perkara membatalkan, sekurang-kurangnya awak tahu 2. Sekurang-kurangnya dia basuh kepala. Sekurang-kurangnya awak tahu 2 daripada 4. Tak payah risau pasal kawan awak. Nanti dia kembali lah. Okey. Jadi, semua dah buka muka surat 119. Okey. Afiqah, tolong saya baca maksud wuduk. Maksud wuduk.
Maksud dia apa? Cepat saya nak dengar ni. Bersih. Lagi? Elok. Dan berseri. Dari segi istilah pula, membasuh anggota tertentu berserta niat. Okey, duduk. Terima kasih. Seterusnya, seterusnya iman. Tolong saya baca hukum. Hukum berwuduk. Awak. Tolong saya baca hukum berwuduk. Hukum dia. Apa dia? Hukum dia ada berapa? Hukum dia ada berapa? Bagi tahu dulu. Ada berapa iman? 2. Yang pertama wajib. Okey, yang kedua sunat. Bila wajib? Wajib apabila apa? Wajib apabila apa? Ketika menunaikan solat. Ketika menunaikan solat. Sunat apabila? Apa dia? Ada dah kat situ. Sunat apabila? Membaca Al-Quran. Iman. Dah, terima kasih Iman. Membaca Al-Quran. Okey. Seterusnya, alim. Tolong saya baca ayat Al-Quran. Dalil dia. Ya, tolong saya baca. Ya, berdiri. Biru'usikum. Sadaqallahul azim. Sedap pun baca. Okey. Syamimi, tolong saya baca terjemahan dia, Syamimi. Terjemahan dia kuat sikit, Syamimi. Maksud dia, terjemahan dia. Cute-nya baca. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku. Mula-mula dia cakap muka, tangan hingga ke siku. Lepas tu serta sapulah kepalamu. Last sekali apa dia? Dan basuhlah kaki. Okey, boleh duduk. Terima kasih Syamimi. Okey. Daripada dalil tu, itu sahaja sebenarnya yang wajib. Ya, yang wajib. Ada berapa? Ada berapa?
Ada berapa? Saya nampak awak tengok kat luar tadi. Awak jangan main dengan saya. Seminit je awak hilang dah kelas ni, saya tangkap masuk mula. 4, okey, sebutkan. Ya ni, ini je dah. Dalam tu. Dalam dalil tu. Cepat. Yang pertama apa? Muka lagi. Tangan ni ke siku lagi. Kepala lagi. Basuh. Ya, dah ada berapa? Dah mari mana 5? Tengok ni. Memang 4 saja. Sebab tu awak buat puzzle ni 4 saja. Kalau nak ikut semua ada 13. 13. Okey. Ini saja yang wajib. Okey. Seterusnya buka muka surat 120. 120. Okey, cuba tengok bahagian amalan sunat. Amalan sunat sebelum dan ketika berwuduk. Sayanglah nak buang ni. Letak je lah bawah ni sikit. Okey. Okey, Fawaz. Fawaz tolong saya baca amalan sunat. Ini. Semua tengok amalan sunat ketika berwuduk apa dia? Amalan sunat ketika sebelum atau berwuduk. Apa dia? Ya, yang pertama. Yang pertama apa dia? Apa dia yang pertama? Benda. Yang pertama apa dia? Perkara sunat. Saya cakap dah. Awak sekali je hilang dari kelas, saya tangkap terus. Cepat. Apa dia, Fawaz? Menggosok gigi. Yang kedua apa dia, Fawaz? 1, gosok gigi. Yang kedua apa dia? Membasuh dan menyapu anggota wuduk 3 kali. Okey, duduk dulu awak. Syawal. Yang kedua apa dia baca? Amalan sunat ketika berwuduk. Berkamah. Amalan sunat. Ya. Dan menyapu berapa kali? Terima kasih, duduk. Okey, saya nak tanya awak, sebab apa 3 kali tu sunat? Sebab ya. Sebab ya. Betul, lebih suci. Kalau sekali boleh, ya. Awak jawab. Awak jawab apa? Lebih suci. Okey, bagus. Tepi alim. Siapa tepi alim? Azri. Baca yang ketiga. Yang ketiga apa dia?
Apa dia? Menggosok apa? Apa dia? Menggosok apa, Azri? Okey. Menggosok ketika contohnya ni pait air. Awak letak tangan awak. Kalau macam ni wajib lah. Yang wajib macam ni. Yang sunat awak gosok ni dia kata. Sunat je. Tetapi sekali awak angkat, dia jadi mustakmal. Jangan angkat. Sekali. Dah. Dua. Kalau macam ni, tu mustakmal. Sebab air tu air yang sama. Jangan angkat awak punya tangan. Bulat dah. Okey, sebab tu dia sunat. Okey, seterusnya. Yang ni saya akan pilih. Yang ni saya yang akan pilih. Sebab saya tahu orang yang sama je kalau berkumpulan. Dalam kumpulan, tapi saya yang pilih. Awak bincang boleh. 5 minit bagi saya bagi awak bincang. Sayang pula nak ni. Macam ni lah. Okey, kita akan buat ulat wuduk gergasi. Okey, ulat wuduk gergasi. Dekat saya terangkan dulu. Ada ni, awak kena tampar dulu kat belakang, baru tampar dekat depan. Tapi macam ni, permainan dia. Sekejap, saya letak lepas dia. Saya letak dulu kepala dia. Okey, ni semua badan-badan dia. Tetapi saya bagi ni random. Maksudnya berterabur sekali. Tidak tersusun. Jadi, setiap kali saya tekan lonceng, orang yang saya pilih tu, dia yang bertanggungjawab untuk tentukan dia yang pertama ke, siapa yang kedua, yang tampar, siapa yang ketiga. Setelah saya berikan semua ni, awak boleh rujuk muka surat 120 dengan 121 ni. Yang bulat-bulat ni. Tapi, dengar sini. Ini kan jawi. Jawi dia daripada sini ke sini. Kita rumi. Jadi, daripada sini ke sana. Tapi ikut ni, faham? Nanti ada yang terbalik kalau saya tak bagi tahu. Ya, kan kepala ulat belah sini. Jadi mula dari sini. Okey, saya tunjuk contoh dulu. Saiful. Saya tunjuk contoh dulu. Awak boleh lekat macam ni, macam ni, macam ni. Sampai dia jadi ulat. Jelas? Jelas eh? Okey, mula-mula wakil kumpulan dulu datang ambil. Baru saya pilih siapa. Cepat, ketua kumpulan dulu datang ambil. Ketua kumpulan. Okey, sekarang awak dah dapat. Sekarang awak dah dapat 3 setiap kumpulan. Tapi awak tak tahu lagi siapa yang akan ke depan. Jadi awak kena bincang. Yang awak tu nombor ke berapa. Supaya tak ada yang terpinga-pinga. Saiful,
Supaya tak ada yang mabuk kentung. Okey, sakit kepala lepas kena potong rambut. Macam-macam Saiful. Okey, saya bagi masa 5 minit sahaja untuk awak bincang boleh? Boleh. 5 minit sahaja. Awak bincang. Awak punya tu yang ke berapa supaya awak get ready. Bila saya tekan lonceng mula-mula nombor 1 tampal. Lonceng yang kedua nombor 2 tampal sampai 13. Ya. Apa basmalah? Tengok dalam awak punya buku teks. Tengok buku teks. Okey. Subhanallah. Sakit tekuk. Okey. Masa untuk berbincang bermula daripada sekarang. 5 minit saja bincang. Siapa yang ke depan masih rahsia. Saya yang pilih. Kena bincang. Semua kena bincang. Nanti awak tak tahu siapa yang pilih. Saya yang pilih. Awak bincang tapi saya yang pilih siapa yang tampal. Saya yang pilih, awak bincang sahaja. Bincang dengan kawan awak. Nombor berapa, nombor berapa. Ya, ikut turutan. Siapa ambil yang saya? Yang ni yang saya. Saya yang letak last kali. Nanti saya yang pilih siapa ke depan. Saya tengok yang tidak berbincang tu Resu. Tiga minit lagi bincang-bincang. Molek jatuh. Ya. Apa dia? Ikut ke sana. Tapi kan kita bahasa Melayu. Jadi kalau ikut kita balik jadi. Ya. Cuma susunan je daripada sini. Ulat tu daripada sini. Ikut yang tu. Ya. Ya. Sebab tulisan je. Saya takut ada yang salah faham dia tanpa daripada sini. Basmalah. Ada kawan awak dapat. Dua minit lagi. Saya yang pilih. Awak bincang saja. Ni, pakai ni, pakai ni. Pakai benda ni. Satu minit 40 saat lagi. Ya, Ian. Ani dia.
Okey, semua dah berbincang? Dah? Dah Okey, sebelum saya nak buka muzik, saya pilih dulu. Dengar. Sekali je saya bagi tahu. Sabar. Saya pilih, tapi setiap kali yang saya tekan loceng tu, kena ikut turutan lah. Kalau lah contoh sana basmalah. Okey, dia lah yang pertama. Siapa yang terpilih tu, akan letak dulu yang pertama. Saya tekan pula lonceng. Ikutlah kumpulan mana sepatutnya yang kedua. Dia pula bagi tampal. Faham? Bukan mari semua ke depan. Janganlah pilih saya. Okey. Pastikan dulu awak punya kumpulan tu dah tahu awak yang ke berapa. Saya cuba cari ni jap link. Link suara. Mantap. Okey, bersedia. Sekejap tu. Loceng ni akan bunyi sekejap-sekejap je. Depan ni dah ada ni. Tampal je. Okey, untuk kumpulan ni saya nak awak satu. Ikutlah yang mana-mana pun, tapi awak 1, 2, 3. 3 orang yang bertuah 1, 2, 3 bersedia. Kumpulan ni 1, 2, 3 bersedia. Bersedia. Yang bertuah 1, 2, 3. 1, 2, 3 bersedia. 1, 2, 3. Okey tak? 1, 2, 3. Boleh tak? Tampal je. Tak boleh juga lah. 1, 2, 3. Boleh tak? Masih dah? Ambil dah. Dah siapa yang nak? Okey. 3 orang Okey. Syarat dia awak kena diam. Kalau dalam pergerakan tu awak bising, saya akan cabut je. Bila cabut tak ada hadiah awak. Tak lengkap kita punya ulat. Saya tak tahu kumpulan mana yang nombor 1, 2, 3 sampai 13 tu saya tak tahu. Tapi kita tengok orang ni alert ataupun tidak. Awak mari sini. Okey, bermula. Yang lain diam je. Kita tengok orang-orang yang bertuah tu je bangun. 1, 2, 3. Betul lah, dia 2 kali bunyi lonceng. Sampai kuat sikit. Ingat. Ambil. Habis dah makan 2 orang ni. 2 kumpulan. Senyap. Sekali lagi saya bagi tahu. Hai. Okey, kejap. Bukan contoh. Kau ulat. Masa mana ulat kalau terpisah badan dia? Terkerak lah. Ya. Okey dah Faham dah. Nanti ada yang pergi tampal sampai kat luar. Kita tengok dia siapa yang alert ataupun tidak. Nanti kita tengok betul ke tak betul. Dia susun.
Siapa nak terkencing? Siapa nak terkencing? Kuat, dia kena kuat sikit. Boleh tak? Kuat sikit. Sikit sangat. Kena banyak sikit. Satu bawah kuat sikit. Macam tu. Kena tekan kuat sikit. Macam mana tu boleh undur semula? Kuat. Sebab apa dua orang keluar? Macam mana ni? Tu kat depan sana. Saiful. Habis saya punya tu. Terbaik awak. Kuat. Kedai buku ada. Berapa dah? Terputus sikit ulat dia. 50,000. Kumpulan dua ni tak serius lah. Kita tak tahu nak bagi ke tak hadiah kat dia. Dua, 4, 6, 8, 10. Cepat. Allah, kuat dia. Jatuh ya orang. Marah sangat tu. Nak banyak sikit kalau tak boleh cabut. Oh, pandai. Mana saya punya? Okey. Dan yang last sekali, saya yang baru letak. Okey, kita akan cek sama-sama. Dagian. Okey, kita akan cek sama-sama. Yang pertama, apa dia yang pertama? Berbaca? Sabar, jangan bergaduh. Kita baca bismillah bil lafaz. Tapi orang akan panggil basmalah, faham tak? Panggil tu basmalah. Kita sebut bismillah. Faham tak? Faham tak? Okey, yang pertama betul. Yang kedua betul tak? Betul. Yang ketiga? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul salah? Ni. Okey. Saya nak tanya. Siapa yang tanpa membasuh muka? Oh, Saiful. Bagus orang yang bertuah.
Tunjukkan saya cara awak membasuh muka. Cepat Saiful. Cepat macam mana? Yang lain beri perhatian Saiful. Macam mana? Gitu. Macam mana? Kalau contoh saya tanya awak, kalau lah perempuan dia ada sebel ataupun rambut lebih, dia kena basuh ke biar je? Kena basuh ke ataupun biarkan sahaja? Basuh sebab dia termasuk kawasan muka. Kepala ni. Dia termasuk kawasan muka. Okey? Awak ni. Seterusnya, okey, saya ada satu soalan. Siapa buat yang kepala ni? Okey, sebab apa nama dia menyapu kepala? Sebab apa? Sebab siapa yang betul lah tu. Sebab apa? Kalau dia cakap menyapu rambut, kalau yang botak licin kilat tu, sebab tu dia cakap menyapu kepala. Ni tak kilat lagi. Dia yang kilat yang boleh ni. Tengok muka kat dalam tu. Okey? Ya? Cikgu Anwar tak baik. Tak baik bagi tahu gitu. Tapi hikat kat dapur ni. Okey. Seterusnya. Uping-uping. Yang ni seterusnya. Kita pergi kepada perkara makruh dan subahah. Makruh dan membatalkan wuduk. Sikit lagi. Yang ni senang je. Yang ni saya rasa saya nak yang volunteer je lah. Boleh. Tapi kalau volunteer lambat pula nanti. Tak Okey, tak apa. Sekarang ni dengan saya ada 8. Agak-agak lah kalau volunteer, siapa yang nak? Saya nak awak angkat tangan. 8 orang. Tambah belakang. 8 orang je. Salah pilih. Kalau salah pilih, salah suruh pilih, suka pilih orang diam-diam. Oh, faham. Patutlah bising semua. Okey, tak apalah. Sekarang ni awak pejam mata semua. Yang ni paling senang. Tak payah saya pilih orang. Pejam mata. Siapa yang bertuah adalah kat depan dia nanti. Tak pejam mata tu. Sabar. Okey, buka mata. Buka mata. Okey. Sekarang ni sabar. 2 kali je bunyi lonceng. Lonceng yang pertama untuk perkara makruh sahaja. Jadi siapa yang dapat 4 makruh belah sini dia tampal. Lonceng yang kedua untuk perkara yang membatalkan wuduk. Allahu Akbar.
Okey, sedia? Perkara yang makruh dan membatalkan wuduk. 1, 2, 3. Ha, makruh. Siapa makruh? Siapa dia makruh? Tidak faham saya. Siapa dia perkara makruh? Ha, ha. Ha. Ya. Tengok kat tepi dia. Kita tengok kumpulan mana paling laju letak. Ha. Betul tu Ha, 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 ha. Tepi dia. Ha, ni ambil lah ni letak. Makruh. Ke mana benda nafas? Cepat. Tak ada. Astaghfirullahaladzim. Dah kawan awak nak tampal. Saiful, Mas Saiful. Kawan awak nak tampal. Ha, ni. Ambil sikit-sikit. Tepi. Yang makruh tepi. Tidak. Makruh ke? Dalam buku teks ada. 1, 2, 2. Ha, cepat. Makruh. Hai, saya dah tekan loceng lagi. Okey, perkara yang membatalkan. Okey. Dia makruh lah ni. Ada yang salah seorang. Ada yang kurang tepat seorang. Confirm ke kumpulan 1 ni? Confirm ke? Cuba tengok muka surat 1, 2, 2. Cuba tengok. Ha. Boleh lah kalau rasa nak tukar. Ha. Ini betul ke? Betul ke sampai batal? Betul ke sampai batal? Siapa yang menampar? Siapa yang menampar? Kalau tak dengar. Ha, menampar makruh. Tak adalah sampai batal. Kuat. Ha. Dah. Okey, tahniah kepada 4 kawan awak. 4 sana, 4 sini. Tadi ada yang hampir tersilap. Terkeliru. Okey, Alim. Tolong saya bangun baca untuk makruh. Semua? Ya. Tolong saya baca. Contoh dia. Basirah. Contoh dia apa? Berlebihan tu contohnya macam mana? Ya, membazir, bukan air kuat-kuat. Okey, yang kedua. Contoh. Ramai saya tengok siapa terkena kawan kat tepi dia. Cuf, macam air terjun. Perempuan especially dia. Nak seorang mandi sebelah dia. Yang ketiga. Okey, sebenarnya jangan lap. Supaya lagi lama air wuduk tu ada kat muka awak, nanti dekat akhirat lagi berseri muka awak. Yang terakhir. Okey, Saiful. Duduk, terima kasih. Saiful, sebab apa makruh bila lebih 3 kali? Dia jadi apa?
Dia jadi apa? Clue dia W kat depan. Dia jadi apa sebenarnya? Rasa sebab apa orang bahasa lebih daripada 3 kali? Mira, sebab apa? Sebab apa kadang-kadang ada orang ambil air semayang ataupun wuduk lebih daripada 3 kali dia ambil. Sebab apa? Clue dia W kat depan. Ada S belakang. Tak ada yang tahu. Was-was. Was-was. Tak biasa kan guna perkataan tu. Bila was-was dah jadi apa? Ikut perangai syaitan. Sebab tu tak boleh lebih daripada 3 kali. Jadi makruh. Okey. Kalish, kalau saya baca untuk perkara membatalkan wuduk. Tak nampak. Tolong pegang kalau dah ke depan. Cepat. Ya. Mana tahu sekarang gugur dengan tapak tangan peluk jari. Okey, sekejap. Sabar. Saya nak tanya awak, tapak tangan jelas kita tahu. Mana tapak tangan awak? Okey, mana DUBUR awak? Okey. Yang tu jelas contoh DUBUR, tapak tangan duduk macam ni. Batal. Bukan gitu batal dah. Kalau dia cakap apa tadi? Perut jari. Siapa tahu perut jari tu apa? Ni jari. Siapa tahu perut jari? Ni. Okey, sebenarnya perut jari yang ada fingerprint. Ini. Ni. Gini lah. Yang ada cop jari. Okey, contoh awak tu, awak tersentuh macam ni, batal tak solat? Kalau macam ni? Macam ni? Ya. Kalau macam ni, batal sebab dia perut jari. Macam ni, batal. Kalau macam ni, tak batal juga. Syarat dia perut jari. Kalau kuku tak apa. Okey, seterusnya. Dia dengan cara tidak letak punggung ke lantai. Okey, yang tu pun saya nak tanya awak. Macam mana nak letakkan punggung awak ke lantai? Ikat. Macam mana? Satu tips dia tidur dekat di dinding. Sebab bila awak ada dinding, kan nanti ada pula yang suka. Ni dinding. Contoh kepala awak. Awak punya ni kaki. Jadi awak punya ni akan tetap. Kalau awak tidur macam ni, awak akan pusing kiri, pusing kanan. Last. Macam tu. Sebab tu lah akan suka pula. Akan batal. Seterusnya. Awak kalau kira kalau tak explain. Hilang akal dengan terbaik. Picam, mabuk. Bila atas yang tu jelas. Satu lagi. keluar sesuatu dari dapur atau bubur. Okay, thank you, Kalish. Kubur tu apa? Apa? Duit. Mana depan, mana belakang? Depan belakang. Kalau keluar dari salah satunya batal. Okey. Ada 5 minit je lagi. Depan ni balik. Sabar. Mana ada PS. Sebelum tu, saya nak buat kesimpulan sikit untuk awak. Okey. Tahniah kepada kumpulan yang bekerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang berani. Yang tidak usik barang saya.
Okey, jadi saya nak buat kesimpulan sikit. Sekiranya awak berwuduk, ini untuk pengetahuan umum awak. Dekat akhirat apa jadi dengan orang yang selalu berwuduk? Muka cerah. Cahaya. Ya. Kawasan yang awak basuh tu, muka, tangan semua tu akan bersingga. Bercahaya. Okey. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Bercahaya dah. Satu lagi. Kalau awak ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, apa kelebihan dia ataupun hikmah daripada awak berwuduk tu? Bersih dan suci tu ialah. Kalau awak ada dosa pun akan ya betul. Suka pula. Dosa tu akan pergi bersama-sama basuhan wuduk awak. Tapi hadis mana? Dalam buku teks pun ada. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Okey. Sebelum tu hari ni saya tak akan tanya kesimpulan kepada awak sebab saya nak semua orang membuat kesimpulan masing-masing. Seorang akan dapat surat ni. Surat ni dinamakan baca sendiri. Surat apa? Dari meja ke hati. Dari meja ke hati. Dekat sini awak kena bagi tahu yang pertama, bagaimana perasaan anda terhadap pembelajaran hari ini? Cerita dengan singkat. Tu satu. Yang kedua, pengetahuan baru yang awak akan dapat pada hari ini, yang telah dapat setelah awak belajar. Apa pengetahuan baru awak? Contoh pasal perut jari tadi ke dan sebagainya. Okey. Ketua kelas diamanahkan lepas siap semua, awak yang pergi bawa saya punya ni. Ya, saya punya kotak ni. Kalau tidak nanti semua datang ramai-ramai. Boleh? Boleh cepat sikit. Okey. Sambil-sambil ambil dulu. Satu seorang. Nama jangan lupa tulis. Tak cukup minta kawan lagi. Nama jangan lupa tulis. Saya bagi masa 5 minit sahaja. Dah ada dah kat sini. Dah ada dah kat sini. Saya nama. Dah ada dah kat sini. Tulis je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak tak boleh. Baca kat situ. Nama pendek boleh. Cukup? Ada lebih tak? Ada? Cukup? Semua dapat? Semua dapat? Betul-betul sebab pengetua awak akan baca satu persatu. Pengetua akan baca satu persatu. Pengetua. Bukan ketua, pengetua. Baca betul-betul. Tulis betul-betul. Ya, bonda nak refleksi daripada awak semua. Bonda akan baca surat awak ni. Rahsia. Tak apalah. Tu nama ringkas tak apa. Ya. Tulis nama ke? Ya lah. Tulis nama ringkas kat atas. Nama ringkas. Ada kan saya tulis nama kat situ. Itu satu perkataan. Hai, Wafi.
Kenapa usik dia? Selepas masa saya waktu apa? Cikgu dia masuk biasa? Okey, kalau macam tu saya nak sambung sikit. Sebab tadi cikgu awak dah ambil masa saya 20 minit. Tak apa. Ya. Boleh. Apa sahaja. Apa sahaja yang awak nak buat. Ada yang dah siap? Apa sahaja? Takkan ada 1 jam 20 minit tak ada apa-apa? Awak rasa gembira ke? Rasa terharu ke? Nama sendiri. Kenapa pula Ustaz Azhar nak panggil awak? Saiful dah siap ke tulis Saiful? Yang awak pertama sekali bonda nak baca. Bonda rindu. Bonda merindui awak. Ada mana lupa tu jawabkan. Ya? Dah siap ke? Kalau tak ramai lagi siap boleh dah terletak di sini. Kalau ramai sangat